Ramai orang ingat Port Dickson tu cuma pantai biasa je. Tapi kalau korang terus ke hujung yang berbukit, korang akan jumpa satu tempat yang vibe dia lain macam. Jom aku bawa korang ke hujung dunia di pesisir Selat Melaka. Selamat datang ke Tanjung Tuan. Perjalanan dari lokasi yang lepas mengambil masa 30 minit melalui jalan pantai, hala ke selatan dan masuk kanan ke pantai Blue Lagoon. Penggembaraan di Taman Eco Rimba mengambil masa selama 3 jam. Port Dickson telah dijadikan pusat istirahat bagi pegawai British sejak awal abad ke-19. Setelah aktiviti pelombongan biji timah merosot, Port Dickson mula berubah menjadi pusat percutian pantai dengan garisan pantai landai sepanjang 10 batu dengan pembangunan pesat hotel dan resort. Tanjung Tuan juga dikenali sebagai Cape Rashado, adalah sebuah kawasan hutan simpan yang menjadi habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Setiap tahun, beribu burung pemangsa dari seluruh dunia akan transit kat sini. A global meeting point for nature. Sebuah enklave negeri Melaka, ia memainkan peranan penting dalam ekosistem dan sejarah negara. Sejak abad ke-16, Tanjung Tuan menjadi titik strategik bagi penjajahan dan perdagangan di Selat Melaka. Selain sejarahnya yang kaya, Tanjung Tuan adalah hutan yang subur dan laluan pendakian yang menjadi tarikan pencinta alam. Vibe kat sini berbeza. Kat sini sunyi, bunyi ombak dia lebih tenang. Objek paling penting kat sini bukan benda fizikal, tapi ketenangan yang korang dapat bila tengok horizon laut yang tak ada penghujung. Ia bukan hanya sekadar sebuah tanjung. Inilah simbol ketahanan sejarah dan keindahan alam di Port Dickson. Jumpa nanti di lokasi seterusnya.